Okay guys, aku ada pasang ambient light kat atas ni. Ni ambient light untuk pillar dekat bahagian tengah ni. Pro 2 dia ada lampu warna biru lah, memang nice. Cuma yang ini sebelum ni aku buat dia ikut kunci. Maknanya kalau aku buka pintu je, baru dia bernyala. Sebab aku tak suka masa driving ada lampu. Tapi ada orang dia nak ada lampu waktu dia driving. Maknanya sekarang ni aku nak tunjuk kat korang macam mana korang nak wiringkan benda ni. Kita ikut lampu, mana source yang korang nak tarik lah. Okey, sebelum ni aku dah buat wiring ni. Kalau yang ikut tu korang boleh tengok dekat aku punya tutorial. Aku ada tunjuk macam mana aku nak sambungkan dengan yang kalau kita nak ikut yang macam aku sekarang ni. So bila aku buka je, baru ada lampu. Kalau aku kunci, dia mati. Maksudnya masa aku driving aku tak nak ada lampu. Tapi sekarang disebabkan ada orang tanya, jadi aku akan tunjuk lah. So guys, sekarang aku akan access balik wiring. Okey, yang sebelum ni aku pasang dekat dalam pillar ni lah. Dalam pillar ni ada satu soket untuk korang ikutkan dia punya ikut yang switch buka pintu tu. Tapi sekarang apa aku nak buat adalah aku nak sambungkan dia dekat kita punya lampu. Ni nampak ni. Aku ada buat sebelum ni. Aku sambungkan dekat lampu pintu. So ini pillar termasuk dengan ini sekali. Lampu dekat side step. Jadi aku nak tunjukkan sekarang macam mana kita nak sambungkan. Aku akan buka ni balik. Okay, yang pillar ni kita nak sambungkan ikut switch. Maknanya kita main switch. Buka je lampu baru dia menyala. So kalau setting yang asal ni, ini adalah soket untuk korang sambungkan kalau korang nak ikut dengan korang punya pintu. Tapi okey, katakanlah inilah, ini wire dia. Dia ada dua wire tu. Okey, dua wire. Ini positif, ada line merah. Ya. Ini negatif, yang tak ada line. Jadi, daripada dua sumber ni, macam mana kita nak tarik dia ikut lampu malam. Sorry guys, banyak sikit wire. So, apa yang korang kena buat, korang kena cari satu test pen lah. Test pen ni, ada otomotif punya test pen lah. Apa nama tu aku tak tahu. Korang kena satu yang ini, korang kena sambungkan dekat grounding. Benda yang ada besi. So, aku carilah, korang carilah mana-mana yang besi ada kat dalam tu. So, first, korang kena test dulu yang grounding tu okey ke tak. Korang cari wire kuning, kita nak test. Nampak? Maknanya test pen ni hidup lah. Menyala. So, apa korang nak cari adalah wire yang bila korang on lampu, dia hidup. Okey. Kes aku ni, aku dah tahu dah. Okey, kita dah test pen ni hidup ada lampu. Okey, sekarang ni aku tahu kalau Android player kebiasaannya warna oranye ni adalah lampu. Untuk korang test, mungkin kereta lain. Cara untuk korang test dia adalah korang pakai test pen. Lepas tu, korang try on kan lampu korang. Nampak? So, bila aku on kan lampu, dia hidup. On lampu, dia hidup. On lampu, dia hidup. So, apa aku buat adalah aku sambungkan je lah. So, aku tarik satu wire. Ini wire ni, ambil yang wire merah putih ni. Dia punya copper tu tebal sikit. Kita sambungkan daripada sana. Kita sambungkan terus. Positif kita sambungkan dekat yang warna oranye ni. Dan yang negatif ni kita sambung kat warna hitam. Warna hitam dekat Android player tu biasanya adalah yang negatif. So, kita test dulu. Okey, sekarang ni aku buat contoh je lah. Okey, contoh. Kita dah ada dah ni, dua. Kita ada terminal ni. Korang boleh pilih lah sama mana korang nak potong wire oranye tu. Lepas tu sambungkan dengan wire positif pun boleh juga. Tapi memandangkan aku nak tunjuk contoh je. So wire positif kita sambungkan dengan yang oranye. Ikut sambungan ni yang ada warna merah ni adalah wire positif. So aku slotkan je lah. Kau nak slot macam ni pun boleh. Tapi aku buat contoh je dulu. Ni contoh je guys. Nanti korang figure out macam mana. Sebab aku tak nak buat macam ni. Sebab ada orang tanya. Jadi aku jawablah soalan. So sekarang ni merah tu dah bersambung dengan oranye. Warna oranye. Negatif bersambung dengan wire hitam. So dia punya skematik macam itulah contohnya. So sekarang ni kalau dah sambungkan macam ni, kita akan buka lampu dan kita tengoklah dia akan on kat sana. Nampak? So sekarang dah on dah. So aku tak dapat tunjuk detail, korang pandai-pandailah kemas dia wire tarik macam mana ke. Sebab wire yang benda ni, wire benda ni dia ada dua je, hitam dengan merah. Yang merah tu positif, hitam tu negatif. Korang boleh refer balik video sebelum ni dalam tutorial. Wire sebelah sana pun sama. So wire sana dengan wire sini korang kena gabungkan. Kawinkan dia, merah dengan merah, hitam dengan hitam. Baru merah tu pergi dekat warna oranye tu. Dan yang hitam tu bersambung dengan yang hitam. So nanti korang dapatlah macam ni. So bila korang buka lampu, nampak aku buka lampu, dia ikut menyala. So ada orang memang dia suka bila driving waktu malam ada benda ni. Bergantunglah korang. Kalau korang suka macam ni, ikut korang boleh pasang. So guys, harap membantu. Kalau korang nak dapatkan ambient light ni, aku ada sediakan link dekat bawah ni. Dia bukan ada tulisan Pro 2 je, dia ada tulisan yang lain dan juga ada warna yang lain. Bergantung pada pilihan korang guys. Kalau korang minat, Romi ada sediakan link, Romi dah sediakan cara terpulang kepada korang nak dapat ataupun tak. Jangan lupa follow Romi, like, komen dan share video ni guys. Bye.